Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penduduk Dilai dan sekitar Salak Tinggi Kota Warisan, Banting, Bangi, Kajang, Seremban, Durian Bro Nizam. Jadi keempat hari ini berada di restoran, di depan restoran Haji Tapah Nasi Ganda, Tapak Pasar Malam Desa Cempaka Street. Keempat pagi ni. Durian banjir, durian banjir. Durian banyak hari ni. Sepatah dua kata, cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ni kita berada di pusat jualan durian di Nilai ni. Gerai daripada Bro Nizam. Jadi di pang hari ni ada lebih kurang dalam 1 tan durian. Jadi berbagai jenis lah ada. Sedap lah durian tadi. Ni IOI sedap. IOI, Di Pusang King, durian kahwin, durian kampung. Dan kalau yang nak cari, nak buat tempoyak pun ada di sini. Di pusat ni yang dijual oleh Bro Nizam ni. Jadi saya dah makan tadi, isi alhamdulillah semua kuning-kuning semua. Jadi Buka satu udang merah. Udang merah. berbaloi isi durian ni dengan harga dia. Harga dia amat berpatutan sekali. Jadi semua orang boleh makan dekat gerai durian Bro Nizam di Tapak Pasar Malam Taman Sri Cempaka, Nilai pada kita belanja udang merah pula, udang hari merah. ni kita nak buktikan bahawa Udang merah. apa nama? Udang merah. Durian ni memang ada kelas. Ini apa udang merah? Udang merah. Jenis dia udang merah. Udang Jadi merah. tengok dia punya isi dia. Jadi susah nak dapat lah ni. Boleh makan balik tu bagus. Satu Jadi udang. saya pun dah dua biji dah ni. Lebih kurang dalam berapa Lebih dia rasa 10 ini udang Tadi merah. tadi kepala suruh pusing. Tadi kepala suruh pusing. Ini udang merah. Ini udang merah Bro pula. Nizam teruskan dengan jualan ni. Jadi udang. syabas oleh kerana Udang merah. Ini betul. masyarakat duduk sini dapat makan durian yang enak-enak, yang berkualiti, bermutu tinggi. Syabas Bro Nizam. Okey, try kita tengok review dia. Udang Oh, merah. banyak sedap udang merah. Oh, Ya. memang lazat, lemak-lemak. Lemak-lemak kan. Oh, Ini cik, duduk. Ingat makan ubat lepas ni. Okey, hari ni kita ada promosi. Trip keempat. Tunggu azan pula. Nanti kita sambung balik. RM29. RM29 1 kilo Musang King. Kita continue. Hari ni sekejap lagi